Salam semua dan selamat datang kembali ke channel ini yang sentiasa berkongsi review spesifikasi dan ciri-ciri terkini kereta moden. Hari ini kita akan bercakap tentang Mazda CX-5 2026, sebuah SUV yang terus mendapat perhatian kerana reka bentuk premium, teknologi maju dan pengalaman pemanduan yang sangat memuaskan. Mazda CX-5 generasi ini hadir dengan kemas kini yang lebih mantap bukan sahaja pada bahagian rekaan tetapi juga dari segi prestasi, keselamatan, keselesaan dan kecekapan bahan api, menjadikannya salah satu pilihan terbaik dalam segmen SUV kompak. Tahun 2026, Mazda terus mengekalkan identiti kodo desain yang terkenal dengan gaya minimal namun elegan, dan Mazda CX-5 2026 memperlihatkan sentuhan yang lebih tajam dan moden. Bahagian luaran Mazda CX-5 2026 menampilkan gril depan yang lebih besar dengan kemasan hitam berkilat bersama lampu LED yang lebih nipis dan garang, menjadikan keseluruhan muka depan kelihatan lebih agresif serta premium. Bahagian belakang pula direka dengan lampu LED baru, bumper yang lebih sporty dan garis aerodinamik yang membantu meningkatkan kestabilan. Mazda turut menaik taraf rim alloy yang kini tersedia dalam pilihan 19 inci dan 20 inci bergantung pada varian, memberikan gaya yang lebih eksklusif kepada SUV ini. Mazda CX-5 2026 juga menggunakan struktur badan yang lebih tegar serta material yang lebih ringan bagi membantu meningkatkan kawalan dan kecekapan bahan api. Masuk ke bahagian dalaman Mazda CX-5 2026, anda dapat merasakan suasana kabin yang sangat tenang, premium dan moden. Papan pemuka direka semula dengan kemasan kulit berkualiti tinggi serta jahitan halus memberikan rasa mewah pada sentuhan. Mazda turut menaik taraf skrin infotainment kepada paparan 12.3 inci dengan sokongan Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar. Sistem audio Bose dengan 12 pembesar suara juga diberikan pada varian lebih tinggi untuk memberikan pengalaman audio yang lebih imersif. Tempat duduk pula dibalut dengan kulit nepa yang lebih lembut dan selesa, termasuk fungsi larasan elektrik dan ventilasi untuk pemandu dan penumpang. Mazda juga memberi perhatian kepada keselesaan perjalanan dengan meningkatkan sistem penebat bunyi, menjadikan kabin lebih senyap semasa pemanduan jauh atau di lebuh raya. Dari segi prestasi, Mazda CX-5 2026 hadir dengan pilihan enjin petrol 2.5 liter Skyactiv G yang telah ditambah baik untuk memberikan kuasa lebih responsif dan penggunaan bahan api lebih cekap. Enjin turbo juga ditawarkan bagi mereka yang mahukan pemanduan lebih bertenaga, menghasilkan torque lebih tinggi yang sesuai untuk pendakian dan pecutan. Mazda turut memperkenalkan sistem mild hybrid 48V untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangkan pelepasan CO2. Sistem transmisi 6 kelajuan automatik juga ditambah baik untuk penukaran gear yang lebih lancar serta responsif. Sistem AWD aktif diberikan pada varian lebih tinggi yang membantu memberikan cengkaman lebih baik di jalan basah atau licin, menjadikan perjalanan lebih stabil dan selamat. Mazda CX-5 2026 juga menambah ciri keselamatan iActive Sense generasi terbaru yang kini lebih pintar dan sensitif. Antara ciri keselamatan termasuk Smart Brake Support, Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitoring, Red Cross Traffic Alert dan kamera 360 darjah yang membantu memudahkan parkir dan memberi pandangan lebih jelas di kawasan sempit. Mazda turut menyertakan fungsi baru Driver Monitoring yang memantau keletihan pemandu dan memberi amaran jika dikesan tanda-tanda tidak fokus. Ciri ini sangat berguna untuk perjalanan jauh dan membantu meningkatkan keselamatan penumpang serta pemandu. Selain itu, struktur Skyactiv Body yang digunakan kini lebih kukuh untuk perlindungan lebih baik sekiranya berlaku pelanggaran. Bagi aspek pemanduan, Mazda CX-5